Okey, jom kita bincang sama-sama. Menjaga keceriaan kelas. Okey, yang pertama, menyediakan jadual tugas. Gambar kedua, menyapu sampah. Gambar ketiga, menyusun meja. Dan gambar keempat, menghias meja guru. Okey, soalan pertama. Apakah yang dilakukan oleh budak lelaki itu? Okey, jawapannya. Budak lelaki itu sedang menyapu sampah. Okey. Budak lelaki itu sedang menyapu sampah. Okey, seterusnya. Meja disusun oleh berapa orang murid? Okey, nampak tak gambar menyusun meja? Okey. Kita pun jawab. Meja disusun oleh 2 orang murid perempuan. Titik. Okey, seterusnya. Budak nombor 3. Budak perempuan itu meletakkan apa di atas meja guru? Okey, tengok ni. Dalam gambar cikgu tak nampak kamu tengok dalam buku aktiviti kamu. Okey, apa yang kita nak jawab? Budak perempuan itu meletakkan bunga hiasan di atas meja guru. Okey. Nanti kamu tulis cantik-cantik dalam buku kamu. Okey, seterusnya. Mengapakah mereka menyediakan jadual waktu? Okey, apa kita nak jawab? Yang ni tadi dalam gambar kan? Okey, kita kena fikir logik. Apa dia? Okay, mereka menyediakan jadual waktu supaya murid dapat memastikan kelas sentiasa kemas dan bergilir-gilir menceriakan kelas. Kelas sentiasa ceria dan bergilir-gilir menceriakan kelas. Ni panjang sikit, nanti kamu kecilkan tulisan. Okey, seterusnya. Bagaimanakah kamu menceriakan kelas? Macam mana kita nak pastikan kelas sentiasa ceria? Okey. Bagi menceriakan kelas, kita mestilah sentiasa menjaga kebersihan
dan menambah sesuatu untuk menceriakan kelas. Okey. Kalau kamu ada jawapan lagi pendek, kamu buatlah. Encik buat panjang sikit. Okey, itu sahaja. Terima kasih.